Antara soalan yang kerap saya terima, berapa gram emas yang diperlukan untuk persaraan? Persaraan yang cukup sebenarnya subjektif, berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Sebelum kita kira berapa gram emas yang diperlukan untuk persaraan, anda perlu tahu berapa perbelanjaan persaraan yang cukup buat anda. Umur rakyat Malaysia secara purata sekitar 75 tahun dan kebanyakannya bersara pada umur 55 tahun, bermakna tempoh persaraan dianggarkan sekitar 20 tahun. Katakan perbelanjaan bulanan selepas anda bersara sekitar RM2,000. Perbelanjaan bulanan selama 20 tahun selepas bersara, anda perlukan simpanan sekurang-kurangnya RM400,000. Nilai RM2,000 sekarang, jika ditukarkan ke dalam bentuk emas, adalah dalam saiz gold bar 5 gram. Bermakna anda boleh letakkan target untuk anda ada sekurang-kurangnya 1.2 kg emas semasa anda bersara nanti. Anda boleh bekukan dalam saiz gold bar 5 gram yang boleh dijual sebulan sekali atau saiz yang lebih besar seperti gold bar 20 gram, bermakna anda boleh jual emas anda 4 bulan sekali. Anda boleh bermula dengan simpanan serendah RM100 sebulan dan usaha untuk tambah pendapatan supaya anda boleh tambah jumlah tabungan anda. Bagi yang ingin memulakan simpanan persaraan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.